Tok Aika Glameri. Memang orang recommend lah. First saya jumpa sebab dekat dengan office kat Puchong. Okey. Tapi lepas tu bila time tu tak trigger lagi untuk ambil tahu. Lepas tu bila dah tiap-tiap malam scroll dah naik FYP. So tengok dekat TikTok lah Tok Aika Glameri. Memang orang recommend lah kat situ lah, sebab ramai orang beritahu dia punya macam Abang Sariman kan, punya cara approach orang. Bagus, respon pun sangat bagus. Respon tu yang penting kan. Jadi thank you. Jadi kalau ada kawan-kawan nak beli ke, boleh recommend lah. Boleh insya-Allah. Ramai juga yang tanya budak-budak office. Memang serius ni. Sebelum ni pakai kan saya order yang two wheel. So budak-budak office memang ramai yang dah tahu. So diorang pula yang racun saya untuk upgrade jadi four wheel. Itu maksudnya ramai orang dah well known lah pasal Icon. Okay, so everything all okay, plate number semua dah dapat. Kereta pun dapat register. Kalau ada apa-apa berkenaan dengan kereta nanti, you boleh call lah. Congratulations. Okay. Terima kasih. Semoga memudahkan segala urusan you. InsyaAllah. Alright, thank you.